Hari tu aku pergilah GWM ni. Aku try cek kerja jual kereta. Manalah tahu dapat. Lagi lepas interview tu dapat aku tu. Tu aku balik tu, aku fikir lah, aku ingat aku nak buat website untuk penjualan kereta aku tu. So aku buka lah Bootstrap.Med ni. Aku cari template yang aku suka. Aku nak cari template yang ada call to action. Maksudnya diorang buka-buka je, diorang boleh nampak terus kat mana aku nak set appointment ataupun nak call aku. So aku jumpa satu, aku pun download extract macam biasalah. Lepas tu apa lagi, aku buka lah aku punya VSS, Visual Studio Code. Yang first kali aku tukarlah nama aku letaklah branding aku Hafiz GWM. Aku meletaknya ni. Lepas tu aku tukar nama page depan dia aku tukar kepada Hafiz GWM juga. Lepas tu aku tukar nombor telefon aku dengan email aku pun aku tukar juga. So bila aku refresh, dapatlah aku punya. Tapi ada lagi benda aku nak tukar. Aku tak pakai Twitter, pakai LinkedIn lagi. So aku tutup lah dulu. Kemudian aku tukar tab atas ni aku cuma nak tukar cost, testimonial, pricing. So aku akan kekalkan blog, sebab aku rasa website ni macam-macam mana pun mesti kena ada blog. Rugi kalau tak ada blog. Panjang lagi perjalanan aku punya website ni. Korang kalau nak tengok dia jadi apa, nanti korang subscribe lah.